ladies and gentlemen. Inilah dia kesimpulan dia. Input campur output, maka jadilah put. Apa kan? Kita kena bawa pergi berubat. Alright, okay? Baiklah. So sekarang, kenapa jadi macam ni? Sebab kita kena tahu teknik belajar strategi brilliant student. Meh, Abang Mat share. Apa maksud study? Apa maksud study dia? Kita tengok. Apa maksud study? Study bermaksud membaca, memahami dan mengingat. Abang Bak ulang, study adalah membaca, memahami, tak bunyi, dan mengingat. Betul? Ini adalah study. Betul? Angguklah sikit. Betul? Tak. Ini bukan study. Ini cuma 50% daripada study. Minta maaf, dek. Berapa ramai pelajar dekat Malaysia, bila dia baca buku, bila dia cuba faham, bila dia duk mengingat dan menghafal, dia rasa dia dah study. No. This is not study. Ini apa dia? Ini kita panggil sebagai input. Apa nama dia? Input. N mati bertemu dengan P, dia kena dengung. Input. Input bermaksud satu proses, Sofia Alisha, satu proses untuk masukkan ilmu dalam kepala kita. Itu input. Dan dia cuma 50% daripada study. Ni bukan study lagi. Study apabila